Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Baik, kita sambung kitab kita pedoman sembahyang berjamaah. Berapa? Tujuh yang jawab 36, 35, 37. Oh, dah hujung dah, nak habis dah. Selai lagi. Nak khatam dah kitab kita. 36, 37. Bukan 36. Ataupun 35 bawah. 35 bawah boleh juga. 35 bawah. Bawah, area bawah. Kalau yang jauh Rumi 36. Rumi 36, bawah sekali. Jawi 35. Ya kot. Betul kan? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pedoman sembahyang berjamaah. Makmum mendahului Fatihah atau tasyahud imam. Kita tinggal lagi satu lay, dua lay lagi nak khatam. Khatam juga kitab ni. Makmum mendahului Fatihah atau tasyahud imam. Bahasa lain, makmum membaca Fatihah lebih dahulu. Makmum baca Fatihah lebih dahulu sebelum imam. Mana imam tak baca Fatihah lagi, makmum baca. Berkata Ibn Hajar di dalam Fathul Jawad, dan jika mendahulu makmum akan imam dengan Fatihah, makmum baca dulu Fatihah sebelum imam. Satu. Atau tasyahud, tahiyat, tiada mudarat, tak ada masalah, sembahyang sah.
Okey, ini kita tahu tak? Kata qil. Oh, ada pendapat lain. Wajib ulangi baca serta imam atau kemudian daripada imam. Baca bersama-sama imam atau kemudian daripada imam. Dan ialah aula, itulah lebih afdal. Wajib tu. Kalau kita sembahyang subuh tak ada masalah. Kita akan baca Fatihah setelah imam amin. Kalau sembahyang lain, contohnya sembahyang Zuhur, makmum baca sebelum imam baca, kena ulang. Senyap pun tengok apa tu dia tengok dia kata tu. Jika tiada diulangi batal sembahyang. Macam mana tu? Tapi kita dah tahu dah yang atas tadi kata sah. Kita nak luaskan pemahaman kita, nak luaskan fiqh kita ni. Duk sempit waktu, kita luaskan sikit. Siapa yang baca Fatihah lebih dahulu daripada imam, maka dia kena ulang balik. Wajib ulangi baca serta imam. Maknanya yang tak boleh ni gini. Dia baca dulu sebelum imam baca. Pada pendapat yang kedua ni. Tapi kalau dibaca bersama-sama imam, tak ada masalah. Ataupun dia baca setelah imam baca Fatihah, lagilah tak ada masalah. Masalah dia, isu dia kat sini, dia baca dulu, imam tak baca lagi. Dia habis baca, baru imam baca. Sama ada sembahyang tu sembahyang jahar, kuat, atau sembahyang sir, Zuhur Asar. Sama ada rakaat pertama, kedua, ataupun rakaat ketiga, keempat. Kan rakaat ketiga, keempat kan sir. Okey. Dah kita tahu ada benda ni. Kaedah pada mazhab Syafi'i, jika ada ulama mengatakan batal, tak sah, sedangkan pendapat mu'tamad sah, maka sunat ra'i, sunat jaga, sunat jaga. Sebab bila kita buat, sedangkan ada ulama yang kata tak sah ataupun batal, kita teruskan juga buat. Walaupun ikut pendapat mu'tamad yang kita pakai ini sah, tapi ada ulama yang kata tak sah. Jadi apa rasa kita? Bukan orang biasa kata, ada ulama kata tak sah. Bukan ulama, orang biasa, kawan-kawan kita je. Lepas habis sembahyang, mu sembahyang tadi tak sah ni. Betul dia belah. Kita pun dah risau, apa salah aku? Kita ada rasa kat hati kita. Mana ada, cakap lah apa benda sah tak sah. Main cakap gitu je. Walaupun kawan kita cakap gitu aja, tapi ada dekat hati kita sesuatu. Tak? Ada sesuatu. Macam kan? Apa salah aku? Dia ada rasa sesuatu. Itu baru kawan kita cakap, akhir sekali merepek ada. Biar je lah. Kan? Tapi kalau ulama cakap, kita terus sembahyang, tiba-tiba ada ulama datang. Yang terkenal lah. Tak payah ulama tu. Ulama zaman kita ni. Mufti lah senang cerita. Mufti mari sembahyang. Tengok, ada mufti singgah sini sembahyang. Lepas habis sembahyang, mufti kata, sembahyang tadi tak sah. Lepas tu dia pergi. Kita rasa macam mana? Mesti ada sesuatu kan? Ini bukan mufti. Berkali ganda, iaitu para ulama yang sebelum ni. Dia kata, ulama yang boleh berijtihad, yang boleh mengeluarkan hukum. Macam mana rasa kita? Sepatutnya kita kena berasa sesuatu lah. Okay. Jadi oleh kerana itu, ra'i supaya jangan buat. Ra'i ulama yang kata tak sah, yang kata batal, dan kita jangan buat. Kalau kita dah buat, sembahyang balik. Sunat mera'ikan. Tengok kata qil tu wajib ulangi baca serta imam. Sama-sama imam. Sebab dia baca dulu sebelum imam baca. Atau kemudian daripadanya, atau lepas imam baca. Dan ialah aula, itulah yang afdal. Bukan wajib. Bukan. Wajib ulangi itu mengikut pendapat yang kata tak sah tadi. Dan ialah aula, ia lebih afdal. Dari sudut pendapat yang kita pakai, sembahyang sah. Walaupun ada ulama kata tak sah, tapi lebih aula sunat kita ulang balik. Maka atas perkataan wajib, ulama yang kata wajib,
iaitu makmum baca Fatihah setelah imam baca. Jika tiada ulangi, batal sembahyang. Kata lemah lah. Kira nak kata lemah lah. Sebab kalau kita sebut qil aja memang lemah. Tapi bukan bermakna dia tak ada nilai. Kalau tak ada nilai, faham tak ada nilai? Tak guna. Pendapat itu tidak guna. Kalau tak ada nilai, pendapat tu tak guna. Buat apa dalam kitab? Mana ada nilai. Tapi bukan untuk kita amalkan pendapat tu semudah-mudahnya. Bukan. Dia ada nilai. Nilai dia apa? Nilai dia jaga. Tapi kalau tak jaga, sah juga. Kalau jaga, itu yang sepatutnya. Gitu. Betul, aulah. Kita tak boleh kata qil. Memang lemah ni. Seolah-olah kita tak ada nilai. Maksudnya kalau ada ulama' kata, kita macam tolak gitu aja. Seolah-olah. Jadi sebab tu dia letakkan dalam kitab kita, bukan kitab kita lah, mana-mana kitab, kalau pendapat tu bukan pendapat mu'tamad, pendapat dhaif sekalipun, disertakan supaya kita ra'i. Macam solat tak lama ni, solat sunat kita atau solat tarawih sekejap lagi apa, nanti malam sekarang. Ada ulama' mengatakan doa iftitah wajib. Kalau tak baca, wajib. Tak baca tak sah. Kata qil juga. Kata qil. Dalam kitab-kitab fiqh memang tulis. Kita doa iftitah sunat. Pendapat mu'tamad. Sunat ra'i kan. Iaitu baca je doa iftitah. Tapi itulah. Panjanglah sikit. Pakai doa iftitah pendek. Kan? Doa iftitah pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu tak perlu. Pendek je. Kita sunat untuk ra'i kan. Sebab ada ulama' kata semayang kita tak sah. Tak apa, kita duduk belakang Imam Syafi'i, ulama' yang mengatakan sah. Iyalah. Ra'i lah ulama' yang sebut-sebut tadi lah. Kalau tiba-tiba je ada orang cakap, kawan kita cakap semayang tadi tak sah, kita pun ada rasa sesuatu kat hati kita. Takkanlah ulama' kata tak sah tak ada rasa apa. Tak kira, tak nak jaga juga. Dah katakan sah. Gitulah. Lepas tu disebut je ni. Maka sunat, tengok ni. Maka sunat memeliharakan ini khilaf. Maksudnya, walaupun dia bukan pendapat mu'tamad, dia kata qil, layankan. Memelihara tu layankan khilaf ni. Jangan tolak gitu aja. Habis kalau tak layan, dia tak baca lah tu. Sunat. Jadi janganlah tanya kalau buat ke tak. Dah lama sunat. Layan khilaf ni. Bahkan sunat. Sunat lagi. Takhirkan sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Ada khilaf lagi kat situ. Yang kata mesti imam baca dulu pula, terbagi pada dua. Dah lah dia kata qil. Pendapat dia bukan mu'tamad. Bahagi dua lagi. Yang kata mesti makmum baca, setelah imam baca terbagi kepada dua. Yang pertama, kena imam habis baca, baru makmum baca. Jika imam sedang membaca, makmum baca Fatihah, sama juga, tak sah Fatihah. Yang kedua kata, tak apa, janji imam dah baca Fatihah, makmum masuk. Itu dah panggil lambat juga sikit lah. Tapi imam tak habis lagi, tak apa, makmum masuk. Pun dah sah juga. Ada khilaf kat situ, kat sini. Pelihara juga. Makna pelihara juga, tunggu imam amin baru makmum baca. Makmum baca. Macam mana? Jawapannya ada di bawah ni. Okey? Dan jikalau pada 2 rakaat awal daripada sembahyang sir, tu sembahyang sir. Dan jikalau pada 2 rakaat yang awal daripada sembahyang sir, 2 rakaat awal maknanya 2 rakaat yang pertama lah sebelum tahiyat awal. Macam mana? Sebelum kita tanya, dia fikir dah. Dia fikir siap-siap dah. Dan jikalau pada 2 rakaat yang awal daripada sembahyang sir. Macam mana? Jika sangka ia, dia kena agak-agak, dia panggil ijtihad, tengok imam ni baca surah ke tak. Jika sangka ia akan imam baca surah. Sangka, agak-agak. Tu je lah boleh buat. Mana boleh tahu dia dah bersir, mana dengar. Dia agak-agak imam baca surah ni, gitu kan. Maka baca selepas imam baca surah. Agak-agak 30 saat.
Jeng tak? Memang jam lah. Dan jika ketahui makmum bahawa imam simpan atas Fatihah, imam simpan, imam baca Fatihah je. Dia tahu imam ni jenis Fatihah je. Lazim makmum bahawa membaca Fatihah serta membaca imam. Kalau dia kata imam baca Fatihah je, dia baca Fatihah ketika imam baca. Mana terus bacalah. Dan sunat bagi peluang imam baca agak-agak dulu. Jadi kalau rakaat pertama sembahyang sir ni, Allahu Akbar, baca doa iftitah, tunggu kejap. Dalam berapa? 5 saat kot. Bagi can kat imam baca. Agak-agak je. Dah dalam 5 saat macam tu baru dia baca. Itu kalau dia kata imam baca surah nanti, imam tak baca surah. Kalau dia sangka imam baca surah, lepas dia baca doa iftitah, tunggu dalam 30 saat baru baca. Agak-agak. Sebagai meraihkan ulama kata, tak kira sir tak sir. Macam mana? Payah. Okey. Kalau dia kata imam baca surah pendek, imam kalau sir memang inna ataina kulhu. Kadang-kadang je, kadang-kadang apa? Wal asri. Tu kadang-kadang. Okey, 3 tu memang surah terbaik lah. Diminati. Okey, jadi bila macam tu, makmum tadi baca ketika imam tengah-tengah. Macam mana nak baca? Bukan dengar pun. Pandai-pandai nak hidup. Gitu je lah. Habis nak macam mana? Okey. Mujurlah dia bukan pendapat muktamad. Ini sunat amal gitu, sunat. Kalau katakanlah sebab dia tunggu tadi, tiba-tiba jadi lain, dia tak habis Fatihah lagi, imam rukuk dah, dia muafiq bukan masbuk. Habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukuk panjang. Habis. Relax sikit tak? Jadi baca lambat sikit lah. Kalau boleh, kalau paling-paling pun kita, paling-paling malas pun, paling-paling malas mikir pun, baca Fatihah, setelah imam baca Fatihah, Bismillah, paling kuat. Bismillah, Alhamdulillah, baru kita baca. Kalau tak nak tunggu habis pun. Jadi bacalah lambat sikit. Kalau sembahyang sir, lambat sikit. Kalau rakaat 3-4 pun, rasanya 3-4 tak ada masalah. Sebab masa imam naik tu, makmum baru dalam perjalanan nak naik. Imam dah baca Bismillah, makmum baru sampai kan. Tu tak ada masalah lah. Rakaat 3, rakaat 4, tak ada masalah. Rakaat pertama, rakaat kedua sembahyang sir ni, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Itu masalah sikit lah. Jadi lepas baca doa iftitah, agak-agak tunggu sikit, 5 saat ke gitu, baru baca Fatihah. Habis. Imam lebih rakaat. Imam lebih rakaat. Imam lebih rakaat. Ini selalu jadi tak sini? Selalu. Okey. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan rakaat. Oh, ni pun ada khilaf juga ni. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan rakaat, seperti kelima. Dia bagi satu kelima. Kalau maghrib keempat, kalau subuh ketiga. Dan jikalau ia lupa sekalipun, tak kisahlah imam tu lupa atau sengaja. Kalau imam sengaja, imam batal. Kita cerita bukan pasal imam, kita cerita pasal makmum. Kalau imam lupa, imam batal. Kalau imam lupa, imam tak batal. Kalau imam sengaja, imam batal. Itu dia punya pasal. Jika nak cerita makmum. Bila makmum tengok imam melebihkan rakaat, yakni rakaat kelima, tiada harus, batal lah maknanya tak boleh. Tiada harus bagi makmum mengikutinya. Tak boleh. Tak boleh. Jangan duk ikut. Biasa jadi imam lebih, dia ikut. Lepas imam salam, dia cuek. Tadi lebih tadi. Kita tanya balik, ikut tak? Ikut. Maknanya imam tak batal, makmum yang batal.
dalam kes tadi. Imam lebih rakaat kelima. Kemudian dia ikut. Bila salam, makmum cuit. Makmum kata tak, tadi 5. Oh 5. Dah salam dah ni, dah salam. Dah assalamualaikum dah. Imam tanyalah. Oh 5, ikut tak? Dia kata ikut lah. Maka makmum batal, imam tak batal. Nampak? Makmum yang buat hal, imam yang buat hal, makmum yang jadi batal. Kenapa tak tegur? Apa? Jawapan orang pandai, dia kata apa? Tak wajib tegur. Memang tak wajib tegur pun. Tak wajib tegur. Tapi kena ikut. Sepatutnya tak boleh ikut. Kalau dia tak ikut, makmum tak ikut, makmum sah je. Imam pun sah. Kenapa imam sah? Sebab imam bukannya sengaja. Dia tak sama dengan tak cukup rakaat. Tak cukup rakaat, katalah 4 buat 3, tiba-tiba salam, imam salam, makmum pun salam, makmum tegur. Makmum tegur je, makmum batal. Ya? Tadi tak cukup rakaat tu. Tak cukup rakaat tadi. Kalau imam tu dah baca wirid apa semua, ataupun masa habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam macam astagfirullahalazim alladzi la, tiba-tiba je makmum, tadi tak cukup rakaat. Makmum batal. Imam batal juga. Dia tak sama. Kalau imam lebih rakaat, makmum tegur lepas salam ni, lepas salam, bukan tengah sembahyang, bukan subhanallah tu. Makmum batal, imam tak batal. Tu beza dia. Jadi kalau lebih kerana terlupa, tak batal. Kalau kurang kerana terlupa, batal. Dan kita dah bahas sebelum ni, jarak masa terlupa tu pun penting juga. Dan berapa patah perkataan bercakap tu pun penting juga kan. Ingat lagi? Berapa patah? 67. 65 patah? 6 patah je. Kalau imam ni, bukan makmum, makmum dah out dah. Makmum cakap je out. Dia, makmum tegur imam kan? Nak cakap sikit. Mana? Kan? Benda. Berapa dah patah perkataan tu? Kira lah. Tadi tak cukup tadi rakaat. Dia pun fikir. Dia baru 2. Tak cukup. 4 dah. Dia ingat betul lah. Dia terus naik. Boleh. Imam. Makmum batal lah. Makmum tegur je lepas salam, batal. Imam ditegur lepas salam, tengok dulu. Kalau masalah itu masalah lebih rakaat, imam terlebih, tak payah buat apa-apa dah. Settle. Sah dan settle. Kalau berkaitan dengan tak cukup rakaat, tengok dulu berapa patah perkataan cakap, ataupun berapa lama jarak tu, jangan lama sangat. Kalau 6 patah perkataan imam cakap, bukan makmum, makmum awal-awal lagi dah out, cakap je out. Okay? Kalau tak lebih 6 patah perkataan imam cakap, termasuklah cakap tu, wirid tu cakaplah nama astaghfirullahalazim tu, sikit bercakap lah. Okay? Maka kalau tak lebih 6 patah perkataan, boleh terus sambung. Kalau lebih, dengan imam-imam batal, sembahyang balik. Subhanallah dalam sembahyang. Lepas salam. Yang 5 rakaat. Yang 5 rakaat macam mana nak buat tu lah. Bila kejap nak tengok dulu. Ada tak kat bawah ni? Ada kat bawah. Baca dulu lah. Boleh jawab. Kalau tak ada, saya jawab terus. Ada kat bawah, ada kat bawah. Okey. Okey. Itu dah mendahului imam dah tu. Tapi di luar sembahyang. Okey. Dalam sembahyang jangan. Okey? Ada di bawah tu. Kalau saya jawab, nanti dia baca, nak cakap lagi sekali. Dan jikalau berdiri imam kerana melebihkan rakaat seperti kelima, dan jikalau ia lupa sekalipun, tiada harus bagi makmum untuk mengikuti. Makmum tak boleh ikut. Okay? Makmum tak boleh ikut buat apa? Duduk dekat tahiyat akhir tu aja. Dan jikalau makmum itu masbuk, sekalipun makmum masbuk, makmum dapat 3, tak cukup 1 lagi, tiba-tiba imam naik yang kelima. Makmum tahu, makmum masbuk dia kata, aku memang nak naik rakaat keempat lepas imam salam, tapi imam dah naik siap-siap, alang-alang mencelup perkasam, biar sampai ke lengan. Dia pun naik lah, sebab memang aku tak salah. Pertama imam lupa, dia punya pasal, makmum kata.
Yang kedua, aku masuk tadi rakaat kedua. Maknanya aku utang satu. Lepas imam salah nak tambah satu. Sekali imam tambah siap-siap. Cantiklah tu. Okay. Batal makmum masbuk ni. Tak boleh. Kecuali makmum masbuk tak tahu. Tapi tak boleh juga tak tahu. Sebab dia mesti dapat tahiyat awal tadi. Dia masuk rakaat kedua. Okey lah, kita buat contoh yang tak tahu. Dia dapat rakaat berapa? Rakaat ketiga. Rakaat ketiga, mestilah tahiyat akhir dah tahu dah. Masa tahiyat awal, imam tahiyat awal tu baru dia masuk kan. Imam naik rakaat ketiga baru dia masuk. Dia dapat 2 rakaat, mesti tahiyat dekat situ. Makmum tahu juga. Macam mana makmum tak tahu? Kalau makmum tak tahu, tak batal. Cuma macam mana keadaan, macam tak ada je. Kalau makmum dapat rakaat terakhir. Makmum dapat rakaat terakhir. Dan dia tak tahu rakaat tu rakaat terakhir. Tu boleh jadi. Dia tak tahu rakaat terakhir, dia pun masuk aje. Kan? Tapi dia akan tahu juga nanti. Memang huru-hara hidup dia nanti. Bila dia tahu. Lepas dia tambah. Dia dapat rakaat terakhir, tiba-tiba imam terus naik rakaat kelima. Dia ingat itu mungkin rakaat yang ketiga. Aku dapat 2 rakaat. Dia rasa gitu. Tak batal. Imam naik, dia naik. Tak batal. Tapi kalau dia tahu imam tu sepatutnya tahiyat akhir, dia masbuk nak tambah rakaat, dia ikut juga sebab dia kata aku memang kurang. Batal makmum masbuk tadi. Habis tu dia perlu buat apa? Dia perlu buat macam mana orang yang cukup rakaat, iaitu tunggu dekat tahiyat akhir. Atau syak akan bilangan rakaatnya sekalipun. Atau syak akan bilangan rakaatnya, rakaat makmum. Makmum sendiri syak bilangan dia. Aku ni 3-4, 3-4, 3-4. Bukan dia syak imam. Imam ni betul ke tak? Imam bukan, dia syak diri dia. Makmum tadi. 3 ke 4 aku ni. Tiba-tiba imam bangun. Bagi dia tak tahu rakaat ke berapa sebab dia sendiri syak rakaat dia berapa. 3-4, 3 ke 4, 3 ke 4. Imam naik rakaat yang seterusnya. Kalau ikut pendapat dalam kitab ni, tak boleh juga. Jadi ada kan makmum yang bila imam naik, dia rasa macam kalau dia kata, betul lah imam, itu tak apa. Sama-sama elok lah imam dengan makmum sama-sama pelupa. Molek. Tak boleh. Tengok, tiada harus ikut berdiri. Tak boleh ikut berdiri. Tak boleh. Tiada harus ikut berdiri. Tak boleh. Habis tu nak buat apa? Duduk dekat tahiyat akhir. Walaupun dia akan tambah rakaat nanti. Masbuk lah. Habis tu. Kata subhanallah tadi kan. Adakah wajib? Tak wajib. Duduk diam tak apa. Malah saya rasa lebih baik diam. Tapi tak boleh kata gitu. Sunat tegur. Kalau lebih baik tu maknanya sunat tak tegur tak? Sunat tak tegur. Tak, sunat tegur. Tapi saya kata lebih baik duduk diam. Sebab apa? Nak tegur kena ada ilmu. Sebab salah-salah, yang tegur tu batal, yang salah tu tak batal. Imam tak batal, makmum yang tegur batal. Jadi dia kena ada niat tu. Niat dia tak boleh niat tegur, tapi nak tegur. Boleh tak? Ini bukan aku nak tegur imam, tapi imam dah naik rakaat kelima ni. Aku bukan nak tegur imam. Subhanallah. Kenapa subhanallah? Nak tegur imam? Bukan. Tapi dia subhanallah sebab imam naik. Macam mana nak buat? Kalau kita macam tu macam mana? Kalau dia niat nak tegur imam, subhanallah dengan niat tegur imam, batal sembahyang. Jadi macam mana? Boleh tak? Kalau tak boleh, lebih baik diam je. Settle masalah. Tak wajib pun. Kenapa nak merisikokan sembahyang sendiri? Duduk diam je dekat situ. Batal. Bukan. Masa dia subhanallah tu, mesti dia tak tahu dia batal. Kan? Masa dia subhanallah, kalau dia niat untuk tegur, maka dia batal. Bermakna, dia tak tahulah batal sebab tu dia tegur. Kalau dia tahu apa dia buat. Jadi apabila dia dah tegur, dengan niat nak tegur imam, maka sembahyangnya batal, dia kena qada. Nantilah kena qada. Atau sembahyang semula. Kalau waktu tu tak habis lagi, dia tak panggil qada, dia panggil sembahyang semula. Macam mana nak niat? Susah tu macam nak niat tu. Macam mana cara nak niat? Saya pernah tanya soalan yang sama kat Tok Guru.
32 tahun yang lalu. Masuk bab ni masih baru mula belajar dulu. Tahun 80, tahun 90 atau 91. Lama, tua dah rasa. Sebut 30. Rasa muda lagi. Tu lain macam. Tak boleh makan, tak ada air. Okey. Saya tanyalah, macam mana nak ni, sedangkan kita nak buat benda tu. Tapi tak boleh niat buat benda tu. Sedangkan kita sebut tu sebab nak buat benda tu. Macam tipu diri sendiri pula. Maka tu kata memanglah kalau macam tu mu tak layak tegur. Ha gitu je dia kata. Tak layak tegur. Kita tanya juga, dia jawab gini. Mengucapkan subhanallah untuk niat zikir bukan niat tegur. Zikir tu mengingati Allah. Bukan niat tegur imam. Macam mana kita nak bukan niat tegur imam, tapi niat zikir. Kita kena faham maksud subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kita nak faham bukan sekadar terjemahan. Maha suci Allah. Tak jadi. Kita takkan faham. Apa maksud maha suci Allah? Ataupun Allah maha suci. Sama kan? Suci daripada apa? Suci daripada perkara-perkara kekurangan. Perkara yang tak layak bagi Tuhan. Apakah perkara tak layak bagi Tuhan? Dia kena gitu. Macam-macam lah. Menyerupai makhluk, macam-macam lah. Antaranya yang kena mengena dengan peristiwa yang sedang berlaku ni apa? Lupa. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tak lupa, tak tidur. Jadi dia kena kata apa? Imam lupa. Imam tidur. Bukan tidur, bahasa tidur faham. Sebab tu naik. Bukan tidur kerok-kerok. Imam tidur. Tidur imam ni. Imam lupa. Allah. Kalau imam tu makhluk, imam tu manusia, imam tidur, imam lupa. Allah? Tak. Takkan cakap tak batas sembahyang. Tengah sembahyang ni. Cerita tengah sembahyang ni. Nak cakap apa? Imam tak lupa. Imam lupa. Allah tak lupa. Batas sembahyang. Sebab dalam kepala kita akan fikir perkara yang sedang berlaku. Iaitu imam lupa. Bila imam lupa Allah, kita sedang menghadap Allah. Kalau imam lupa, Allah tak lupa. Batas sembahyang. Kalau sebut ni sebut, nak sebut kat mulut apa? Maha suci Allah. Batas sembahyang. Subhanallah. Baru tak batal. Yalah, maha suci Allah bahasa Melayu. Dia kena bahasa Arab. Subhanallah. Masa tu baru ucap. Jadi macam mana tau? Kena bulat dekat hati kita. Iman ayat ni. Allah, iman lupa. Kalau cuba kita bayangkan, masa tengah sembahyang ni, kalau buatnya Allah lupa naikkan matahari. Gelap lagi. Pukul 12, tengok Allah. Bila nak boleh buka puasa ni? Jam dah pukul 12. Allah lupa. Allah lupa. Pukul 12 baru terbit. Jahannam. Pernah tak berlaku gitu? Tak pernah. Maknanya Allah tak lupa. Apa perasaan kita waktu tu? Maha suci Allah daripada sifat yang tak layak, iaitu lupa. Macam mana nak zahirkan, nak keluarkan? Subhanallah. Tu keluar. Bukan sebab nak tunggu imam, tak. Allah tak lupa. Imam lupa, Allah tak lupa. Susahlah sikit. Kalau okey, imam dah naik ni. Subhanallah. Apa pasal? Imam naik batas sembahyang. Gitu lah. Bukan senang nak tegur. Jadi cara yang terbaik bagi orang yang tak reti nak buat, diam je lah. Dan diam pula, jangan ikut. Ni dia diam ikut, batal juga. Duduk je. Tiba-tiba dia duduk, orang sebelah naik. Mula orang sebelah duduk juga. Dia tengok, imam naik. Dia macam orang sebelah naik. Sana naik. Ada duduk, ada naik. Sudah macam mana? Dia pun naik juga, batal. Okey, yang naik tadi batal tak? Tak tahu lagi. Makmum yang naik-naik semua tu, tak tahu lagi. Kena tanya. Dia sama dengan imam lupa ke ataupun dia tahu?
Tadi mu dah duduk dah mula-mula. Lepas tu asal naik? Duduk lah, sebab tu dah kat 5. Kenapa naik? Dah imam naik, batal. Aku sendiri pun macam imam juga. Sama-sama. Molek imam dengan makmum sama pelupa. Okey? Maka dia naik. Dua-dua tak batal. Hanya yang tahu lebih dan dia naik juga batal. Walaupun dia tu masbuk. Nah, cantik kitab ni. Bahkan mufaraqah ia dan beri salam ia. Boleh juga cara yang pertama, berpisah. Bila imam naik je, aku pisah dengan imam. Itu bukan imam aku lagi. Mufaraqah. Boleh ya? Cerai ya? Cerai dengan imam, lepas tu ikut kita. Ikut kita. Kalau kita masbuk, tambah rakaat. Macam ikut imam nampak tak? Macam ikut tapi tak. Kita dah mufaraqah, tak ikut imam. Kalau kita dah cukup rakaat, salam je. Mufaraqah. Boleh. Yang afdalnya menanti ia akan imam di dalam tasyahud, dalam tahiyat, menanti supaya memberi salam ia serta imam atas yang mu'tamad. Ini yang terbaik, ini mu'tamad. Boleh lah, ini terbaik. Tunggu salam sekali dengan imam. Tunggu salam sekali dengan imam. Itu yang terbaik. Jangan sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Tak? Oh, sujud sahwi pula Kita panjangkan sujud sahwi. Bila imam turun semua, mungkin imam tersedar ke apa ke, teringat ke, masa tahiyat tu lah kata, masa imam tahiyat, mana imam dah tambah tu. Kalau imam sedar ketika berdiri tu, dia tengok, semua duduk apa pasal? Atau ada yang duduk, dia fikir balik. Yalah, terlebih imam tadi wajib terus duduk. Ketika rukuk, baru tersedar, betul lah ni terlebih ni, terus rukuk. Terus rukuk pula. Daripada rukuk terus duduk. Rukuk tu terus duduk. Masa sujud sekali, sujud pertama, betul lah ni dah terlebih dah ni, terus tahiyat. Macam sujud sekali pula jadi. Gitu. Okey, itu kalau teringat. Kalau tak teringat sampai ke sudah, ataupun tengok orang belakang, apa pasal dia orang ni? Dia orang subhanallah. Asal aku kena ikut makmum? Kenapa aku pula yang salah? Kalau makmum salah boleh jadi tak? Asal makmum tegur je, mesti makmum betul. Ya. Tak semestinya. Mungkin makmum yang salah, boleh jadi. Jadi aku tak nak ikut, kata imam. Tak betul. Dengan syarat dia yakin lah. Makmum yakin dah lebih. Ni lebih ni imam ni, tak boleh ikut. Ikut batal. Apa? Imam yakin ianya betul rakaat keempat. Makmum kata dah 5 dengan subhanallah lah, ataupun dia tengok ke tepi. Imam kena ikut dia punya sendiri, iaitu baru 4. Tak boleh duduk. Duduk imam batal. Walaupun kebetulannya memang 4. Walaupun kebetulannya memang dah 4. Memang rakaat tu rakaat ke-5. Batal juga imam bila dia turun. Macam ni dia tahu? Tengok CCTV, buka balik. Tengok. Contoh lah. Dia tak berhati. Dia buka CCTV, imam dah naik ni. Imam kata 4 baru. Makmum kata 5. Imam pun, yelah, aku turun lah. Contoh lah. Imam turun. Sedangkan dia yakin baru 4. Batal sembahyang imam. Lepas tu tengok CCTV, memang betul. Itu rakaat ke-5. Memang batal juga. Bukan kata kebetulan mujur aku turun. Tak, batal juga. Sebab dia batal atau tidak tengok keyakinan. Makmum pula, dia kata tu dah 5 tu. Imam tu dah 5. Yakin dia imam dah 5. Dia dah 4 dah. Dia kena duduk. Kalau dia bangun, dia bangkit, batal makmum. Walaupun lepas tu tengok CCTV, ini cerita lain pula lah, tengok CCTV, rupanya memang makmum tu salah. Imam baru naik rakaat keempat. Dia kata dah 5. Tapi makmum tadi yakin 4. Dah 4 dah. Imam naik 5. Sedangkan sebenarnya baru 4. Makmum tadi, ikut ajalah. Dia ikut. Habis semayang tengok CCTV. Memang makmum sendiri pening. Batal juga makmum. Walaupun kebetulan betul. Walaupun kebetulan betul. Jadi sembahyang kita bukan tengok orang, tengok diri sendiri. Ada satu je hukum lah. Dia panggil hukum mutawatir. Iaitu bila makmum tegur terlalu ramai,
Jadi waktu tu imam kena ikut juga. Sebab macam tak logik aja tu kan. Dia panggil mutawatir, terlalu ramai makmum. Ada yang kata 7 orang, ada kata 10 orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmum imam kata, "Dok, aku juga betul lah." Melampau, takkan semua orang salah aku seorang betul. Yang tadi saya sebut tu seorang 2 orang je yang subhanallah. Seorang 2 orang yang tegur atau tak ada orang tegur langsung. Okey. Kemudian makmum tunggu dekat tahiyat, imam teruskan sembahyang macam biasa. Kemudian katakanlah imam tersedar ke apa, imam sujud sahwi. Makmum yang tunggu tadi wajib sujud sahwi. Kalau dia makmum tak sujud sahwi, makmum batal. Ada berlaku kes ni. Cantik daripada awal dah, tapi dia tewas di garisan penamat. Dia kata, asal aku nak sujud sahwi? Aku tunggu imam. Aku tak salah sikit pun. Bila imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, dia salam. Dia biar imam sujud sahwi sendiri, lepas tu dia salam bersama imam. Batal makmum. Sebab imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi, walaupun makmum tak tahu salah apa, walaupun makmum tak buat salah, walaupun makmum masbuk lepas ni nak tambah rakaat sekalipun. Lepas ni aku nak tambah rakaat ni, nanti aku buat sujud sahwi sendiri ya, batal. Ada tunggu je kat situ, batal. Imam sujud sahwi, tak payah fikir, makmum wajib sujud sahwi, walaupun makmum tak tahu salah apa. Sembahyang subuh, imam baca kunut elok, semua elok. Tiba-tiba je sebelum salam sujud sahwi. Makmum yang tak ikut imam, batal. Tak ada salah apa pun. Itu makmum cakap. Imam cakap adalah. Kalau itu kena mengaji sunat abad lah. Okey, itu kalau imam sujud. Macam mana pula imam tak sujud? Imam tiba-tiba tak sujud sahwi. Sebab apa? Dia kata aku tak salah. Dia kata gitu. Dia yakin gitu. Tak apa. Lagipun sujud sahwi itu bukannya wajib kan? Bukannya wajib bagi imam, bukannya wajib bagi sembahyang seorang, tapi wajib bagi makmum. Dah sebut tadi. Imam buat, makmum wajib buat. Okay. Bukannya wajib bagi imam pun, maka dia pun tak sujud sahwi. Makmum tadi salam, boleh? Sah, settle masalah. Dah tunggu lama-lama imam, tak kata nak salam. Sunat buat apa? Makmum sujud sahwi. Tapi dengan syarat, lepas imam salam. Imam salam, makmum sujud sahwi. Dahlah makmum tak salah. Dahlah makmum tak bangun ikut imam. Dahlah makmum kena tunggu imam lama. Imam tak sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Sunat tak wajib, sunat. Imam saja sujud sahwi, makmum tak sujud, batal ayat tadi. Apa? Imam saja sujud sahwi, makmum tak sujud, makmum batal. Imam sujud imam tak sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi juga. Tak batal dah sebut tadi. Imam tak sujud sahwi, makmum sunat sujud sahwi dengan syarat lepas salam. Lepas imam salam. Bukan lepas makmum salam, lepas imam salam, makmum sujud. Nanya ke makmum. Daripada awal lagi dia. Dah lah tadi dia penipal imam naik rakaat kelima. Lepas tu dia tengah, aku nak naik tak? Aku nak naik ke tak? Aku duduklah satu hal lagi. Tunggu imam berdiri rukuk i'tidal. Bila imam dah sampai ke tahiyat, tak boleh nak salam lagi. Tiba-tiba imam tak sujud sahwi, imam salam terus, makmum sujud sahwi. Sunat. Imam tidur lewat malah. Boleh jadi lah. Imam satu. Imam satu. Okey. Muqabilnya, sebaliknya dari pendapat muqabil, berkata ia tiada harus bagi makmum menanti. Ada pendapat kata gitu tak boleh tunggu, makmum tak boleh tunggu, bahkan memberi salam. Makmum ni kena memberi salam. Maknanya mufaraqah, tak boleh tunggu. Tapi muqabil asah. Pendapat yang sahihnya yang tadi tu, dia beritahu pendapat yang kedua. Bahkan memberi salam. Ini jika sekiranya makmum tidak hendak nak mendatang rakaat yang kurang kerana masbuk. Yang rumi tu tak comel. Kerana K tu huruf besar pula. Kan K tu huruf kecil, sambung je. Titik kurang tu tak ada titik. Dia sambung je sampai masbuk. Sampai atau kan. Kena ayat tu. Ini jika sekiranya makmum tidak hendak, tak nak menambah rakaat yang kurang. Kenapa dia tambah rakaat yang kurang? Kerana ia masbuk.
Jadi dia kata kat sini, kalaulah bukan makmum masbuk, mufaraqah salam. Tak boleh tunggu. Tak tunggu. Tapi kalau masbuk, kena tunggu. Bila tunggu? Sekejap Oh, mufaraqah dulu. Ulang balik. Jika makmum tadi memang cukup rakaat dengan imam, mufaraqah salam. Okey. Jika makmum tu masbuk, mufaraqah baru tambah rakaat. Dia kena mufaraqah dulu. Kalau tidak, batal makmum tadi. Sebab kalau dia tak mufaraqah, dia seolah-olah ikut imam. Maka jika ia berkehendak nak mendatangkan rakaat yang masbuk tadi, yang kurang, mufaraqah ia akan imam yang berdiri kerana melebihi rakaat tu. Mufaraqah dulu. Kemudian baru makmum mendatang ia akan rakaat yang tinggal atasnya, baru tambah. Bezanya mufaraqah je. Tapi ini muqabil asah. Yang asahnya, yang sahihnya, tunggu lepas imam salam, tambah rakaat. Tunggu, kalau dia cukup rakaat, salam dengan imam. Sujud sahwi, perbahasan tadi. Okey, selesai. Seterusnya, boleh habiskan apa hari ni? Boleh kot. Bulan Ramadan yang wajib kali 70, yang sunat jadi wajib. Pahala. Yang wajib kali 70. Mana 70 kali ganda. Kalau sejam, 70 jam. Macam tu lah. Kalau satu rakaat, 70 rakaat. Yang sunat jadi wajib. Pahala dia. Pengajian ni wajib. Ngaji sejam, 70 jam. Kalau nak suruh ngaji 70 jam, tak ada harapan lah. Tu kata. Lagipun tak sampai sejam lagi. Jika tersilap mengikut imam, jikalau mengikut ia akan seorang yang ia sangka sah jadi imam, dia sangka sah jadi imam, dia pun ikut. Ialah qari. Maknanya qari lah, baca molek. Atau tidak makmum. Baca dulu, tidak makmum. Kalau tidak makmum maknanya orang semayang, tidak makmum. Maknanya ada dua je. Kalau tidak makmum, imam ataupun semayang seorang. Atau laki-laki, atau yang berakal. Dia sangka gitu. Dia sangka imam qari, imam tu bukan ni ada orang tengah semayang. Bila dia ikut kat belakang. Kenapa dia ikut kat belakang? Kerana dia sangka imam tu qari. Dia sangka, sebab tu dia ikut. Dia sangka imam tu tidak makmum. Dia sangka imam tu laki-laki. Dia sangka imam tu ada akal. Sebab tu dia ikut. Kemudian nyata ia ummi. Rupa-rupanya dia bukan qari. Dia baca tak betul. Okey. Maka batal sembahyang makmum tadi. Kita bahas satu-satu lah. Batal sembahyang makmum. Atau makmum, dia sangka dia tu sembahyang, aku nak jadikan dia imam lah. Dia niat makmuman, jadikan dia imam. Kerana dia sangka yang orang kat depan tu bukan makmum. Tiba-tiba yang kat depan tu makmum. Maknanya yang kat depan tu dia ikut orang depan dia. Contohlah gitu. Maka batal sembahyang dia, batal sembahyang dia, kena sembahyang balik. Okay? Atau perempuan je ni. Atau perempuan, dia sangka dia nak jadi makmum, dia sangka lelaki, dia pun sembahyang. Lepas sembahyang ternyata perempuan, maka batal sembahyang dia, kena sembahyang balik. Atau gila, dia tengok molek, dia pun ikut belakang. Lepas sembahyang baru tahu Allah, gila. Maka makmum tadi, cerita makmum tadi, sembahyang balik kerana tak sah sembahyang dia. Dia satu lagi kafir, tak tulis sini. Kafir pun sama. Dia sembahyang, dia ingat molek lah.
Lepas habis sembahyang dia tengok Allah. Orang kafir. Patut bunyi pelat. Tak masuk Islam lagi, kafir. Maka makmum tadi pun qada jugalah, sama. Niscaya wajib mengulangi sembahyang itu kerana imam tidak ahli jadi imam. Maka yang tiada lah, tak boleh. Dia bukan ahli, maka tidak layak jadi imam. Kerana kalau makmum tu perempuan, kalau imam tu perempuan, makmum tak boleh lelaki. Yang itulah. Kalau imam tu macam mana makmum sioman imam gila dan sebagainya. Jika nyata imam berhadas, seterusnya pula. Jika nyata imam berhadas atau bernajis pula. Jika nyata imam berhadas, jika nyata imam berhadas walaupun hadas besar. Imam mana hadas besar? Lupa ke? Okey, jika nyata imam berhadas walaupun hadas besar, maknanya hadas kecil atau hadas besar, atau imam mempunyai najis yang tersembunyi. Wah, baik tak basuh ke apa? Ada najis tersembunyi. Dan jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun sembahyang Jumaat, okey, jika lebih ia daripada bilangan 40, itu kita biar dulu. Bilangan 40 bab Jumaat tu biar, sekejap lagi kita bahas. Maka tiada wajib ulangi. Tak wajib makmum ulang. Mujur. Kalau imam takbir je, lepas habis sembahyang ni imam kata Allah, junuk ni. Tak mandi wajib lagi ni. Jadi minta tolong. Jangan buat pengumuman. Assalamualaikum. Apa benda pula imam ni? Lepas ni pakat-pakat sembahyang balik saya lupa mandi wajib. Semalam junub. Jangan buat kerja-kerja terkutuk macam tu. Tak payah buat pengumuman. Imam memang tak sah. Makmum sah. Sah makmum. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab masalah imam tadi tersembunyi. Nampak tak atas dahi tulis junub? Ada? Tak ada. Jadi makmum tak boleh dipersalahkan. Maka makmum tak batal. Hadas kecil, hadas besar, terlupa ambil wuduk gitu, tak kira. Sebab benda tu benda tersembunyi. Okey. Kalau tengok kalau sembahyang Jumaat pula. Kalau sembahyang Jumaat, sembahyang dia ada lagi. Dia ada qiyas. Kalau sembahyang Jumaat pun makmum sah. Jika imam tadilah badan kecil ke badan besar. Cuma kalau sembahyang Jumaat kena syarat. Janganlah 40 cukup-cukup sekali imam. Kalau cukup-cukup 40 sekali imam, batal juga dengan makmum sebab tak cukup. Tapi kalau lebih 40 orang, yang boleh dikira 40 tu ada 50 orang, imam batal. Yang tadilah kerana tadi berhadas tadi, maka makmum semua sah. Sebab walaupun imam tak ada, masih lagi cukup 40. Itu kalau sembahyang Jumaat lah. Kalau sebenarnya tak batal juga. Ada pendapat kata batal, muktamad tak batal juga. Walaupun imam umum. Macam tu juga ketika sujud, pernah berlaku ni. Imam berongor. Bila berongor ni banyaklah tempat-tempat yang dulu grip dah tak apa nak grip sangat. Longgar. Tak berapa dah. Jadi dah lama sangat pakai, tak jaga pula kesihatan, tahan kecing ke apa ke. Lama biasalah. Molek dah, istibra' elok dah masa kecil apa semua tu. Tapi saluran panjang, nak macam mana? Kan? Adalah beberapa titik di situ. Bila berdiri molek lagi. Bila sujud, kan dia agak ada graviti tarik tu. Jadi pop keluar. Dia sekarang ni sedar keluar. Dia rasa macam keluar, macam. Kalau dia yakin keluar, dia kena bangun gitu aja. Kalau dia tak yakin, macam keluar macam tak, tapi tak yakin, maka semayanglah sampai habis. Sebab dia tak yakin. Lepas tu baru dia tengok basah. Yang tu pun tak perlu buat juga. Tak perlu buat pengumuman, tak perlu. Makmum semua sah. Sebab tersembunyi. Lepas tu tak jawatan, jangan lupa.
Orang belakang selalu tak jawatan. Habis kalau tidak, kalau sekali-sekala tak apa, jadi setahun sekali okey. Jangan sehari 3 kali. Setahun sekali okey lah manusia. Jadi semua pakat-pakat jadi gitu. Pakai pamper tak layak lah tu, tak layak. Setahun sekali biasalah. Pakai pamper tak? Pakai pamper tak layak lah, jadi imam patut cari orang lain lah. Okey, jadi kalau katakanlah dia yakin, dia wajib berhenti segera. Kan tadi dia tak yakin, dia macam agak-agak ada macam-macam tak ada. Tapi kalau lepas mayang yakin ada, maka dia seorang aja yang batal, yang lain makmum lain tak batal. Tapi kalau dia yakin memang keluar, meleleh rasa, confirm, masa duduk tahiyat tu memang nampak jelas lah. Okey, maka kalau ketika sujud, contohlah sujud tak menitik Allah, imam tadi tak boleh sambung sembahyang. Imam kena keluar. Makmum tunduk bunyi. Mana lama pula ni? Lama dah ni, 5 minit. Lenguh habis dah ni. Akak sikit tengok, Allah. Tak ada imam. Nah, imam, lari imam. Maka mana tak balik 5 minit? Macam mana? Ada satu video baru ni orang bagi. Dia pergi menyondol ke depan makmum. Dia nyondol gitu makmum. Sebab imam bangun, imam pun macam pegang sikit lah macam tu kan. Makmum pun angkat kepala, dia ada cakap lebih kurang macam ganti dia lah. Dia faham lah makmum tadi. Makmum tu tengah sujud tu, dia merakak ke depan. Jangan buat gitu lah. Batal. Makmum buat gitu, batal. Imam boleh buat beberapa perkara. Yang pertama, dia boleh Allahu Akbar. Dia bangun, duduk tepi, Allahu Akbar. Padahal dia tak semayang dah. Sebab nak bagi tahu. Imam duduk tepi bangun, bukan macam semayang, macam sujud kan. Aku batal dah ni. Memang mengali batal ni. Okay? Dia pun Allahu Akbar duduk. Bukan gitu. Tak boleh, itu masih lagi ada rupa semayang. Dia kena bangun terus. Macam seolah tak semayang. Bukan seolah-olah memang tak semayang dah pun. Dia kata, dia lepas dia bangun, semua dia tengok. Oh, semua makmum tengah sujud. Macam mana nak settle ni? Pertama dia boleh Allahu Akbar. Dia boleh juga Subhanallah, tapi dia agak menimbul pelik pula. Subhanallah, boleh je. Takut-takut. Apa Subhanallah kan? Dia kata Allahu Akbar, boleh. Bila gitu, makmum pakat-pakat bangkit. Bila makmum pakat-pakat bangkit, katalah duduk di antara sujud ke tahiyat ke? Kalau tahiyat, mana tahiyat akhir lah. Kalau duduk di antara sujud, mana ada lagi seterusnya. Imam tadi boleh cakap je. Tunjuk siapa? Mengganti aku. Gitu je. Ganti. Sama sekarang lagi senang. Ambil mic je. Letak kat kepala dia, kat kepit. Takkan tak reti lagi. Tak payah cakap dah. Angkat, letak kat kepala dia kan yang pakai tu. Ataupun ambil kepit kat dia macam ni. Mestilah dia tahu. Dia pun tak mau, takut, tak mau. Lari. Gitu. Kalau letak macam tu, kalau dia makmum tadi tak wajib ikut. Makmum tak wajib ikut. Aku tak peduli. Tak apa. Tak wajib ikut. Imam boleh. Aku lama gegar dengan hak ni. Dia selalu komplain aku. ni. Siap mu kali ni. Aku pilih mu jadi imam. Oh, baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Ambil pakai kat mic dia. Lari dia. Batal terus. Okey, tapi ingat makmum tak wajib. Makmum tak wajib ikut, tak wajib maksudnya, oh aku telah dilantik, maka aku terpaksa, tak? Kalau disuruh sekalipun, tolong jadi imam ataupun sebagainya, tak wajib. Sunat aja. Habis kalau imam tak ada, semayang masing-masing lah. Tak ada masalah. Okey. Tu satu, dia boleh Allahu Akbar. Dia boleh juga sentuh pun boleh. Sentuh, seorang tu angkat, dia kata aku batal. Cakaplah aku batal ke, gitu je. Kalau dia nak ganti, dia ganti. Tak nak ganti, tak wajib. Gitu je lah. Dan macam mana nak pergi ke depan? Tak wajib pergi ke depan. Kalau time sujud, jangan merangkak. Time duduk di antara dua sujud, batal sujud pertama, duduk di antara sujud, jangan ngesok gitu. Gini dah. Jangan buat kerja-kerja pelik gitu. Habis tu kalau nak ke depan, tunggu bangun. Bangun baru langkah ke depan. Itu pun kalau nak. Tak wajib pun pergi depan.
Makmum dengan imam boleh je straight, satu sah boleh, tapi makruh bagi lelaki. Bagi perempuan harus. Perempuan semua, imam pun perempuan, harus sama. Sunat sikit je, lebih kurang sejengkal je depan. Kalau perempuan imam, perempuan makmum. Sama-sama saf, perempuan. Harus, lelaki makruh. Tapi sah tetap sah. Jadi tak wajib. Tak wajib pun ke depan. Sunat bukan wajib ke depan. Jadi imam lepas berdiri, kalau nak ke depan bawa ke depan. Kalau tidak, duduk situ je tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, situ pun tak apa. Cuma makruh lah, rugi lah. Makruh ke rugi. Okey. Dan najis yang zahir itu, najis ain yang mendapatkan dia salah satu daripada pendapat yang 5. Pendapat ni panca indera ni. Bahasa pendapat pula. Panca indera yang 5. Apa panca indera yang 5? Hidung, telinga, mata, lidah. Lidah tu rasa lah. Tangan lah. Ni. Rasa ni. Rasa lidah lain, rasa tangan lain. Ada 5. Dia panggil panca indera. Kalaulah najis tu dapat dilihat dengan panca indera, walaupun dengan bau, ni sebab orang buta. Kalau orang buta, bau lah. Dia tak boleh tengok. Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu, kerana lindung dengan pakaian sekalipun, wajib ulangi sembahyang tu. Wajib ulang. Kalau najis tu najis zahir, ada tai cicak atas kepala imam, lepas habis sembahyang, masa dah nak ni, pegang kepala tak, lepas salam, tai cicak, semua kena ulang. Walaupun makmum tak nampak. Walaupun makmum tak nampak. Sebab najis tu zahir. Hadas kecil, nampak tak? Memang tak nampak. Hadas besar, memang tak nampak. Tapi najis nampak. Cuma dia je tak nampak. Sebab itulah kena qada. Jadi kalau ada najis, itu kena qada. Dia tak sama dengan hadas kecil, hadas besar tadi. Hadas kecil, hadas besar, tak ada masalah makmum. Ini najis. Walaupun dia kata sini, lindung dengan pakaian sekalipun. Jadi kena jaga-jaga. Imam kena jaga-jaga. Sebab kalau makmum ada najis, dia seorang je batal. Tengok. Dan najis yang sembunyi itu najis hukmi seperti air kencing yang kering seperti baunya. Lainlah air kencing itu kering. Air kencing anak ke apa ke, dia sendiri kencing ke, kena kain, dah kering, tak ada bau. Dia sembahyang, jadi imam. Lepas sembahyang baru ingat, maka makmum sah. Sebab najis itu tak dapat dicerap dengan panca indera, tak dapat detect. Betul. Itu paling tepat kali ayat ni. Kalau dapat detect dengan panca indera, walaupun dia tak nampak, orang dulu kalau nak pakai baju Melayu ni, nak sembahyang, saya ingat tok dulu. Dia akan terbalikkan baju Melayu tu, dia kibah. Dia kata takut ada sayap kelekatu. Takut ada semut dalam poket. Kenapa? Kalau kena jadi imam ni masalah nanti. Walaupun terlindung dengan kain, sekalipun. Tu sebut. Wajib ulangi sembahyang tu. Kalau air kencing yang kering, yang hilang bau, macam tak dapat dicerap dengan panca indera tadi, maka barulah sembahyang makmum tu sah. Imam memang batal lah. Yang terakhir, last, saya dah nak habis dah ni. Molek kita khatam ni, tapi tak khatam betul lagi. Khatam lepas ni, khatimah tu, tapi kira khatam lah. Yang terakhir, dan sah mengikut orang yang selamat. Selamat, salim. Asalnya salim ni, kitab ni asal bahasa Arab. Bila dia terjemah, kadang-kadang dia terjemah begitu. Macam tadi pendapat yang 5. Tahu tak pendapat yang 5 yang atas tadi? Faham tak kenapa pengarang tulis pendapat? Dalam kitab Arab pendapat, tapi bahasa Melayu pendapat tu lain kan? Apa pendapat anda kan? Bukan. Pendapat ni gini, yang boleh dapat. Sebab tu saya terjemahkan panca indera. Kita nak dapat, macam ni kita nak tahu dia tu warna apa? Kita dapat dengan mata. Macam ni kita nak tahu bunyi apa? Kita dapat dengan pendengaran. Macam ni kita nak tahu bau apa? Kita dapat dengan hidung. Jadi 5 tu kita panggil panca indera. Kalau ikut bahasa Arab, dia panggil pendapat. Bukan pendapat tu, dapat 5 perkara. Tu nampak? Dia memang bahasa gitu. Sama juga yang bawah ni. Dan sah mengikut orang yang selamat.
Asalnya selamat ni bahasa Arab salim. Selamat ni maksud apa? Sejahtera. Sejahtera ni maksud apa? Dia tak ada penyakit. Jelas sekali selamat. Benda pula selamat kat sini. Dia tak ada apa-apa penyakit. Lawan salim, orang yang ada penyakit. Penyakit yang keluar najis ni. Orang yang sentiasa keluar najis, dia panggil daimul hadas. Orang berpenyakit, nak semayang. Orang yang salim, dia nama orang yang tak ada penyakit tadi. Jadi, kalau terjemah gitu je, jadi selamat. Salim, selamat ya? Jadi bukan selamat. Dan sah mengikut orang yang selamat. Orang yang salim, orang yang tak ada penyakit. Dengan orang, maknanya makmum tak ada penyakit. Dengan orang yang sentiasa keluar kencing, orang yang ada penyakit, daimul hadas. Sebab sah semayangnya. Imam ada penyakit silsil baul. Biasa dengar? Silsil baul. Air kencing menitik. Tak berhenti. 5 minit menitik setitik. 5 minit setitik. Orang macam ni, dia panggil daimul hadas. Jadi dia ada peraturan khusus untuk dia. Dia kena tunggu masuk waktu baru dia boleh basuh masuk waktu semayang. Kalau tidak, tak boleh. Panjang abad tu. Tunggu masuk waktu, baru masuk bilik air, basuh, dia wajib sumbat. Kalau boleh sumbat. Kalau mudarat, tak payah sumbat. Dia wajib ikat. Cable tie. Dia wajib ikat. Bukan cable tie, jangan. Biru nanti. Dia wajib ikat. Itu dalam kitab tu boleh. Tapi jika mudarat, tak perlu. Dia ada ayat dia gitu. Pertama wajib buat dulu, sumbat. Kalau mudarat, tak perlu sumbat. Dia wajib ikat. Kalau mudarat, tak wajib ikat. Kemudian dia kena menahan najis tu, air kencing daripada keluar ketika masuk waktu. Lepas tu dia ambil wuduk dan dia kena wajib sembahyang dengan segera. Okey. Orang macam ni boleh jadi imam tak? Boleh. Sebab dia kata sembahyangnya sah. Kaedah dia gini, jika sembahyangnya sah tak perlu diulang, maka dia boleh jadi imam walaupun dia berpenyakit. Yang keluar stoma bag, tepuk perut, boleh jadi imam. Soalannya, sembahyang dia sah perlu diulang tak? Tak. Sembahyang dia sah perlu diulang tak? Ya sah, tak perlu ulang, maka dia boleh jadi imam. Senang aja. Kondom. Oh, cerita tadi patah balik tak? Cakaplah cerita patah balik. Okey. Sebenarnya dalam kitab ada tanya sebab tu. Tapi dia taklah straight to the point, kondom terus sebut itu. Dalam kitab dia tulis gini. Tak apa. Ilmu ni memang betul ni. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, tebal ni kitab tu. Kitab Sabilal Muhtadin mengatakan orang yang daimul hadas yang air kencing menitik ni, yang menitik ni dipanggil besar, dedah. Okey? Ataupun daimul hadas ataupun silsil baul. Dia wajib memberhentikan air kencing dengan cara sumbat ataupun ikat. Jika memudaratkan, memang mudarat pun, dia wajib menampung aja. Menampung macam mana? Dia wajib letak kapas dengan kaedah penyerapan. Dia tak boleh dengan kaedah takungan. Jadi dia bagi contoh macam mana? Jika dia buat macam ni, maka tidak sah batalnya. Dia buat macam mana? Jika menggantung buluh, dia kata. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, baca. Dia kata sebab dia menitik, dia gantung buluh, maka sembahyang dia tidak sah. Jadi kata kondom tadi, kiyah buluh lah. Umum lah. Oh, tolak sini. Dia tak tunjuk dia. Kalau ada penyakit tu ngaku je lah. Tiup. Masuk tiup. Itu masuk tiup tu dah terpaksa buat sebab air kencing direct keluar kan. Iaitu direct keluar. Kalau macam tu, kalau keluar gitu, dia dikira tong dia tu, itulah organ dia macam terkeluar macam tu. Jadi tak ada masalah. Jadi seolah-olah organ dia terkeluar. Seolah-olah yang macam gantung beg najis tu, stoma bag tu, seolah-olah itulah usuh dia panggil. Usuh dia dah terkeluar seolah-olah. Jadi bila macam tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi dia kata kalaulah ditadah air kencing tadi dengan kaedah takungan, maka tidak sah. Dia kena kaedah serapan. Jadi macam mana serapan? Dia seolah-olah air kencing tu keluar, terus serap masuk dalam kapas. Dia tak boleh tak kita tak boleh. Kalau macam tu batal sembahyang. Penting benda ni. Tak ada orang nak ngaku nyakit tu. Kat sini kan main nyakit semua tak ngaku tak? Kata dah. Tu yang saya nak cakap. Kalau nak pakai kondom juga,
Dia kena buah kapas. Pengalaman. Dia buah kapas, cuma takut-takut terlocor. Lekat tak? Kalau tak lekat, ambil getah, kasih ikat. Takut dia jatuh. Nanti dia masuk surau Nur Hidayah. Menatang benda ni. Takut jatuh. Jadi kalau kata buah kapas boleh. Dia seolah-olah air kencing tu keluar terus masuk kapas. Seolah-olah kapas tu dah jadi diri dia dah. Itu cara dia. Perkara ni memang perlu tahu. Memang perlu tahu. Kalau tidak semayang ujung-ujung. Benda ni jadi ujung-ujung umur je. Dah berumur je jadi. Awal-awal jarang jadi. Warga mah je. Biasa jadi gini. Masalahnya jadi gitu, dia buat main buat aja. Maka semayang dia tak sah. Awal hidup dia comel semayang, akhir semayang tak sah. Akhir hidup, akhir hayat. Jadi kalau nak bubuh kapas, biar lekat gitu bubuh kapas terus. Macam tu juga perempuan istihadah dan sebagainya. Macam tu juga buasir sama juga. Dia keluar darah, yang keluar darah je. Sama kaedah yang sama. Kaedah serapan, jangan kaedah takungan. Ambil kapas, letak rapat-rapat betul. Lepas tu nak pakai apa? Pakai bagi ketat lah, pandai-pandai lah. Cawat tak, pakai cawat, ikat ketat-ketat. Jangan letak sesuatu dia tak gitu. Kalau macam tu batal. Dalam kitab Sabilah tadi comel dia kata, jangan gantung umpama buluh dia kata. Kita kias lah dengan yang lain. Orang dulu gantung buluh. Orang dulu mana pakai kondom. Sekarang boleh lah kena pakai. Tapi kena berbuah kapas. Okey. Dan sah mengikut fasik. Pukul apa dah? Nak kena habis ni. Dan sah mengikut yang fasik. Kalau imam fasik, imam pakai rantai, imam main judi, sah ikut dia? Sah. Tapi makruh. Sah tapi makruh. Dan yang bid'ah, imam yang bid'ah. Bid'ah apa? Baca Yasin malam Jumaat. Buat tahlil. Bukan. Bid'ah ni bid'ah akidah. Imam kata Allah duduk kat arash. Imam kata Allah ada tangan-tangan yang layak. Tu bid'ah besar tu. Maka dia ikut dia jadi makmum. Sah. Dan yang was-was, imam was-was, takbir pun 3-4 kali. Okey? Dan yang aklaf, yang tak sunat. Ada imam tak sunat? Buktikan. Okey, yang tak sunat tapi dengan syarat dia kena buang kuluk tu. Hak tak sunat tu tak semestinya semayang dia tak sah. Tak ada masalah, sah dengan syarat dia kena buang. Istilah pakai kuluk dah mayak. Putih-putih tu najis. Setiap kali semayang, setiap kali itulah apa panggil leceh. Okey. Mungkin ada. Iyalah, mungkin ada. Mu'allaf. Jadi dia jadi imam. Kita tak tahu dia tu. Tapi itulah, dia kena tahu lah, dia kena cuci putih tu. Kalau ada putih, tak usah. Sebab tu anak lelaki, kalau kita nak semayang, kita semayang tengah sujud, umur 3-4 tahun anak lelaki kita, walaupun dah pandai buang air sendiri sekalipun ya. Kalau ada pampers tak boleh lah. Kalau katalah 5-6 tahun, dah pandai kecil sendiri, berak sendiri dah, basuh reti pandai dah. Tapi tak sunat lagi. Kita tengah sujud, dia naik atas kita, batal sembahyang kita. Kita kena tolak dengan segera. Kita tolak, dia jatuh, kesian tak dia. Biar je lah dia nak gurau gitu. Habis Nabi, cucu Nabi kan naik atas Nabi. Cucu Nabi sunat umur 7 hari. Cucu kita 17 tahun, 17 tahun lama kan. 12 tahun baru sunat, 13 tahun baru nak sunat. Cucu Nabi, Hasan dan Husin, 7 hari sunat dah. Lepas tu dia main atas Nabi sujud lama tu. 7 hari lah, mantap. 7 hari lah, awal-awal. Tak payah sibuk nak jaga, nak payah dulu. Kalau tidak umur 10, umur 12, puas Allah. Ambil ni, nak belikan tab, nak belikan handphone. Kalau tidak tak mau sunat. Baru nak sunat, lari lompat tingkap. Tak balik. Risau mak bapak. Senang umur 7 hari. Tak kerti buat apa. Pap sekali. Sekarang pakai laser, pakai clamp. Clamp. Kak gitu je, cukup masa put je tu. Bukan macam dulu batang pisang. Dulu tak? Ingat lagi? Tak pak. Dah batang pisang terlalu lama. Orang cerita. Pasal pisang cukur. Pisang cukur dulu. Tengok pisang cukur tu.
Tapi saya pernah tengok kat Kedah pakai watak pisang. Dia pakai pisang cukur tu. Berlari semua. Tapi tengok macam mana tau? Ayah dapat tangkap dia, bawa pergi kat Tok Mudim. Tok Mudim baca bagi minum air. Dia ikut belakang Tok Mudim. Magic depan mata sendiri. Dia bagi minum, sekor-sekor. Sorang-sorang dia bagi minum. Yang lari-lari tadi, ada yang sempat selamatkan diri 2-3 orang, tak balik sampai ke sudah. Sampai petang baru balik. Yang selamat sempat ditangkap ni, dia bagi minum. Minum. Pakai ikut belakang Tok Mudim. Ada di Pendang. Saya boleh tunjuk rumah dia. Saya pernah cari dia. Ikut belakang. Kita baca benda. Okay, nak habis dah. Tapi makruh. Dan mengikut dengan anak zina seumpamanya khilaful aula. Kalaulah imam tu anak zina, sah ke ikut dia? Sah. Tapi khilaful aula. Khilaful aula ni taklah makruh. Kurang sikit daripada makruh. Tak cuma anak zina ni kita mana tahu kalau tahulah. Sah tapi khilaful aula. Dan telah memilih oleh Subki dan mereka yang mengikutinya akan ternafi makruh apabila teruzur jamaah melainkan di belakang mereka yang tersebut, bahkan ia afdal daripada sembahyang seorang. Kalau katalah yang niat penyakit tadi ni, yang ada penyakit, yang fasik, yang bid'ah, yang tak sunat, anak zina, kan hukum makruh kan? Anak zina tu khilaful aula. Tiba-tiba tak ada orang lain, dia je yang ada. Takkan aku nak sembahyang seorang? Waktu tu tak makruh dah, sebab tak boleh buat apa dah. Tu Imam Subki, ulama besar mazhab Syafi'i. Habis kat kita. Sejam lebih sikit lah. Khatimatun, penutup. Ini silap-silap ni 2 kali boleh habis penutup ni. 2 kali ni. Lepas tu tak adalah semua doa aja. Mana doa dah habis dah. 1. Doa. Sembahyang hajat, doa sembahyang, doa nisfu Syaban. Lepas dah. Wallahu alam. Lambat sikit, bukannya buat apa, bukan balik boleh makan pun. Tak. Dah dapat sejam 10 minit. Sejam 15 minit. Kali 70. Bayangkan. Kali 70. Macam seolah-olah 70, bukan, lebih 70 jam. Kalau saya rasa dalam 85 jam mengaji, dapat pahala. Berhari-hari tu tak 24 jam sehari, kira seminggu mengaji, tak makan, tak minum, tak tidur. Pahala dia lah. Lepas tu bulan Ramadan ni bulan menggandakan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan menggandakan ibadah. Bukan bulan tidur, bukan bulan bulan menjamu nafsu makan. Ada dah buka puasa nak makan apa? Sahur tadi kata dah kat rumah. Hari ni kita makan apa? Asyik kabur ke apa? Sahur tadi dah makan. Kita menjamu nafsu makan. Cukup lah. Cukup. Wallahu alam. Kita sentas tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.